Bye bye. Ini masih masuk ruang. Selalu cinta kau dengan campur rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan. Kau Bye. Okay, so hi guys, this is our last raya SOP sama-sama. So tahun depan dah tak ada lagi sama-sama dah. Alia. Bye bye. Oh, belilah bayar. Pakai rata-rata ya. Selok ke belakang terus. Anas function sih. Zik, cakap sesuatu. Selamat Hari Raya semua. Arigatou gozaimasu. Okey. Kita ada tanya kepada pemohon A231 pengurusan perniagaan dan juga segaluk penghargaan dan ucapan terima Kami, Edu Business, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Di hari yang mulia Raya sedondo nolong siapa yang berarti konfirmui lawa Wahyu sidara dan tampan sideruna Hey Sam, tahu tak tadi sebelum datang kan dia kata you kena akui I lagi handsome dari Afiq. okey. Dia sakit hati dah. Jangan duk kacau mempelai tu. Lepas tu aku cakap lah, Ciu memang handsome tapi Ciu non-Muslim. Jangan kacau mempelai lah.
tahu. Sampai ke tak tu? Kejap. Pula. Tak nak buat apa pula? Nak buat apa tu? Tak nak buat apa? Duduk. Cik, cuba duduk juga. Okay. Kimo. Putri UMNO namanya. Kimo. Kak. Okay, dah. Let's buka yang song tu dulu. Yang timer tu. Betul. Okay. Tunggu kita sini. Sini Kimo. Cari calon menantu. Member pula tercapai. Sini, Tercapai. jemput. Datang rumahku. Lepas tu, okay ni. Lepas tu keluar. Lepas tu jemput lagi. Malu-malu. Malu. Gigit. Bukan lagu set. Keluar Ni, okey. Tengok. Tengok. Aku rasa ibu aku ni. Ibu pun dulu tengok. Jaga jarak aman Anda sebelum bergoyang. Awas jangan salah pasangan. Aku suges, aku suges kepalaku dingin keringetan. Aku suges. Dia gigit betul ni bagus. Okey, dah. Belum habis ke? Ready ya? Ni baru start. Penting ke? Stay. Terror pula aku kena ni. Abang nak kena tengok sini kan? Okay. Duduk. Relax dah buku. Aku tak boleh tengok cium. Okey tak? Lag tak? Okey dah tu. Okey weh, tapi lag. Phone Hafiq boleh? Wait, phone dah trend ke? Lah. Welcome back to my YouTube channel. Cuba cerita. Tapi kena ambil aku back. Dia kata dia sikit, lepas tu satu minta dia bukan manage. Dia kata, saya boleh manage. Saya cuma sekarang ni banyak program sangat. Dia kata, bukan message kan, manage lah. Kenapa nak ambil? Ambil pakai bahasa Melayu. Sebab tu kerajaan kerja sekarang sebab kamu tak payah betul. Tak lakut-kut ada apa-apa. Betul ni kerja sekarang.